Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke dalam podcast Sempena Mak Alih Hijrah bersama saya Ajma Sakifah ditemani oleh rakan saya yang sangat comel, baik dan cantik orangnya iaitu Alia Adriana. Assalamualaikum. Baik, Alia, sebelum kita Adriana lah, saya suka panggil Adriana saya rasa. Memang orang panggil saya Adriana kat FPG ni. Oh, kebetulan. Okey, saya akan panggil awak Adriana. Okey. Adriana, Yes, sebelum kita mulakanlah topik kita secara lebih mendalam ni, saya nak tanya Adriana, pernah tak awak kata awak nak scroll sekejap je TikTok? 5 minit je, aku nak scroll TikTok 5 minit je. Tapi tiba-tiba bukan 5 minit, yang jadi 5 jam, 50 minit. Tak tahulah kan. Mestilah pernah kan? Pernah. Saya selalu kata kat awak Mal, saya nak scroll TikTok kejap. Oh, macam tu. Okey. Yelah, betul lah kan, saya lupa. Okey. Jadi, kita semua tak terlepaslah daripada menggunakan teknologi. Seperti kita tahu zaman sekarang macam mana dah maju kan. Jadi, kita tak sedar benda ni berjalan, masa yang kita lalui ni adalah berjalan dengan sangat cepat. Tanpa kita sedar, tanpa kita sempat menggunakan masa tu dengan baik sekalipun. Okey. Jadi, itulah realiti kehidupan kita pada hari ini. Okay. Telefon pintar dan media sosial ni sepatutnya kita gunakan dengan cara ke arah kebaikan lah. Kita boleh manfaatkannya untuk melakukan perkara-perkara yang baik lah. Tapi bila kita renung-renungkan semula, adakah penggunaan media sosial ataupun telefon pintar kita pada hari ini membawa kita dekat kepada Allah? Itulah persoalannya. Betul. Okay. Jadi topik kita pada hari ini adalah hijrah digital, cabaran anak muda Muslim di era media sosial. Di mana kita akan membincangkan tentang penggunaan sumber digital ataupun teknologi pada zaman kini oleh anak-anak muda lah. Okay. Bagaimana penggunaan teknologi itu digunakan oleh anak-anak muda untuk memastikan mereka ni berhijrah di dalam zaman yang serba sukar ni lah kita katakan. Okey. Jadi, soalan saya lah kepada Adriana. Okey. Apakah pandangan Adriana? Adriana rasa macam pada masa kini, anak-anak muda sudah cukup ke anak-anak muda menggunakan teknologi dengan baik? Okey, itu soalan saya. Maksudnya, adakah anak muda pada masa kini dah betul-betul memanfaatkan teknologi itu ke arah yang sepatutnya lah. Okay. Dan kita kaitkan dengan hijrah lah sepatutnya. Okey, silakan. Okey, pada pandangan saya lah, selaku anak muda juga, dan apa yang saya nampak dan saya rasa kita semua nampak di sekeliling kita ni, anak muda zaman sekarang ni masih lagi tak mampu untuk menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Dia tak gunakan platform yang sedia ada ni untuk, senang katalah, untuk sebarkan dakwah lah dengan sebaiknya kan. Ada je anak muda sekarang yang menggunakan platform tu dengan betul. Tapi tak semuanya. Jadi saya rasa lah dengan sebenarnya media sosial ni lah saya rasa menjadi salah satu langkah kecil untuk kita berdakwah, bukan saja untuk berhijrah demi diri sendiri, tapi kita sama-sama guide orang, ajak orang untuk sama-sama berhijrah dengan kita juga. Supaya apa yang kita buat tu sentiasa diridai Allah. Okey, terima kasih Adriana. Saya setuju dengan jawapan ataupun sedikit perkongsian daripada Adriana tadi lah. Okey, betul, bila kita nak katakan sama adakah generasi anak muda pada masa kini betul-betul dah memanfaatkan media sosial ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Adakah betul-betul dah memanfaatkan ataupun belum cukupnya. Jadi kita boleh simpulkan kat sini, sebenarnya bukan tak ada langsung anak-anak muda yang menggunakan teknologi ni ataupun sumber digital ni ke arah kebaikan. Ada je kita boleh lihat anak-anak muda sekarang yang telah menggunakan berbagai platform sosial media, contohnya ialah seperti TikTok, Instagram, untuk kita sama-sama ajak mereka ke arah kebaikan. Sebab kita sama-sama berdakwah untuk membantu mereka berhijrah ke arah yang lebih baik. Kita nampak. Tapi persoalannya dekat sini. Soalan lagi saya kepada saya lagi kepada Adriana. Boleh Ajmal. Bila kita nak fikirkan balik, cara untuk kita kata macam betul tujuan kita untuk menarik minat untuk berhijrah, menarik minat anak-anak muda lain untuk berhijrah, dah bagus dah. Tapi adakah cara kita itu adalah betul? Contohnya kita nak kata, adakah cara kita itu benar
Satu lagi, okey, yang kedua adalah adakah cara kita itu memberikan manfaat kepada orang lain ataupun adakah, ini yang paling saya rasa macam mungkin banyak juga orang biasa terlepas pandang, adakah cara kita tu menyakiti orang lain? Sebab kadang-kadang kita nak bantu orang lain berhijrah tu bukan mudah. Bukan mudah, betul. Banyak cara dia, tapi kadang-kadang ramai anak-anak muda juga terlepas pandang. Bila kita nak ajak anak-anak muda yang lain berhijrah, mereka mungkin akan gunakan cara yang macam menyakitkan hati sikit lah. Jadi menyebabkan mereka yang lain ni macam Susah tak nak lah. Betul. Okey, tak nak lah, tak jadilah nak berubah kan. Sebabkan kata-kata mungkin ataupun cara yang tidak sesuai kan. Jadi apa pendapat saudari Adriana? Okay, pada pandangan saya lagi lah. Betul lah, salah satu cara untuk kita berdakwah tu pun dengan cara kita menyampaikan dakwah tu kan. Sebab, contohnya saat ni kita jenis yang straightforward. Macam, biasanya dalam circle-circle kita jugalah, kita nampak, biasa perempuan lah macam dari segi pemakaiannya kurang sopan, kurang macam tak menepati lah. Tak menepati syariah kan. Tapi kita sebagai kawan ni macam nak tegur, tapi kita tahu dia jenis yang sedikit keras kepala kan contohnya. Tapi kita tak boleh lah ikut cara kita. Dengan macam kau ni ketat lah pakaian kau ni kenapa tak pakai handsock macam tu lah. Kita kena berlembut lah sebab mungkin dengan kata-kata kita yang lembut tu membuatkan hati dia pun lembut dan cair juga. Dan sedikit demi sedikit dia pun akan ikut, okey lah, betul lah tu, kami aku ketat, so kena longgarkan. Handsock, kena pakai handsock. Demi sedikit dia akan cuba untuk berubah kan. Untuk berubah. Sebab betul. dia tak rasa dipaksa. Betul kan? Sebab betul lah, hijrah ni bukan mudah dan istiqamah tu pun bukan mudah. So dengan adanya kawan-kawan yang begitu, insya-Allah circle tu Suka main peranan. Betul. Ya, saya setuju, betul. Okey, bila kita dapat simpulkan di sini, kita lihat bila kita ada tujuan atau niat untuk kita nak tarik seseorang ke arah kebaikan ataupun berubahlah, kembalilah kepada jalan Allah, kembalilah kepada anjuran syariat Islam yang sebenarnya, bukanlah mudah sebab kita bergantung kepada individu juga. Kalau hanya seseorang tu yang paksa tetapi seorang yang lain tidak usaha, kita akan jadi usaha kita sahaja tak mencukupi. Dia bergantung kepada individu. Ada setengah individu mungkin dia boleh terima dengan teguran yang hanya lembut sahaja. Kalau kasar, memang tak boleh terima dah. Memang dia tak akan ikut dah. Ada setengah individu mungkin dengan cara yang keras atau kasar barulah dia akan ikut dan akan macam betul lah, dia dah tegur aku betul-betul ni, aku kena ikut juga. Dah tak boleh dah main-main macam tu. Dia semuanya tu bergantung pada individu lah. Kita faham lah kan. Sebab kita pun tak boleh nak memaksa seseorang itu untuk ikut macam apa yang kita rasakan betul. Faham tak? Sebab setiap sesuatu tu dia ada tempoh dan perjalanan macam individu lah. Ada tempoh dan perjalanan mereka tu untuk berubah lah. Mereka tak boleh macam secara drastik tiba-tiba hari ni pakai pakaian tak menutup aurat, esoknya tiba-tiba bertutup letuk kan, dah tudung labu semua. Tapi tak mustahil, benda tu akan ada, cuma jaranglah kita nak tengok orang sekali tegur terus macam berubah. Betul. Di zaman yang macam susah untuk kita sekarang menegurnya kan. Itulah cara kita boleh simpulkannya kan. Betul. Dan ini adalah soalan saya yang saya kira macam yang terakhir jugalah. Bila kita renung-renungkan kembali, bila difikir-fikirkan balik. Bila difikir-fikirkan balik, macam itulah kan. Kita dah tengok macam-macam pelbagai cara yang anak-anak muda gunakan untuk menarik sebarkan orang kata amar ma'ruf nahi munkar lah kan. Dalam berbagai platform media sosial. Kita tertanya-tanya, adakah kalau saya lah, kalau saya fikir macam sekarang ni anak-anak muda mestilah kita akan terpengaruh dengan pelbagai trend. Orang kata FOMO kan. Kita kata FOMO. Dan adakah, soalan saya pada saudara Adriana, adakah Adriana rasa trend-trend FOMO ni akan membantu seseorang tu untuk berhijrah? Contohnya lah, saya tak cakap trend-trend yang kita perlu macam berjoget ke, bukan maksud saya contohlah kita mulakan trend, seseorang tu mulakan trend, hari ni pakai tudung labuh, adakah itu akan mempengaruhi? Faham tak? Walaupun kita kata macam mungkin seorang ni mulakan trend pakai tudung labuh, sekumpulan perempuan ni memulakan trend pakai tudung labuh, adakah a group another group akan start juga sebabkan FOMO? Adakah benda tu
ada satu perkara yang sepatutnya buat sebab kita katakan alah diorang ni pakai tudung labu sebab ikut trend je ke. Betul. Faham tak? Sebab kita fikir mungkin ada kebaikannya sebab okey yang penting mereka pakai tudung labu tapi kita fikir adakah sepatutnya itulah caranya sebab kita tahu kalau sekadar mengikut trend mungkin takkan berkekalan. Betul. Tapi kalau trend tu yang berkekalan mungkin akan mudah. Okay, pada pendapat saudara Adana macam mana tu? Okay, pada pandangan saya, okay, trend inilah, okay, bila kita nak kata, kita pun dah kata based on topik kan, cabaran anak muda pada zaman sekarang. So memang kenalah dengan jiwa kita, trend-trend sekarang ni dengan anak muda kan. Dan saya rasa benda ni tak salah pun sekiranya kita gunakan trend ini untuk sebarkan lagi dakwah kita, untuk ajak orang, untuk tarik orang lagi, tak salah kan. Dengan contohnya, mungkin saya bagi contoh di IPG ni, kita mulakan dengan pakai tudung labu, tudung koshibo, pakai handsock, pakai tudung labu tu. Pakai handsock kan? Kita ada buat handsock day, supaya kita boleh, kita galakkan lagi orang untuk menutup aurat kan, yang sempurna. Itu pun salah satu inisiatif yang sangat bagus. Kita mulakan, kita ni lah sebagai orang kata pelajar pendidikan Islam ni, kita mulakan dengan kita dulu. So barulah kita, orang rasa macam ya Allah betul juga apa yang dia buat. Dan perkara ni memang perkara yang perlu kita buat, wajib untuk kita patuh, so orang akan ikut. So kat situ, bila berterusan dan berkekalan, kita nampaklah impact dia yang besar tu terhadap anak muda. Macam tu lah. Okay, saya setuju, betul. Okay, bila kita simpulkan balik, trend tu sebenarnya mungkin certain orang akan rasa alah itu adalah sekadar trend. Belum tentu mereka akan berubah. Tapi bila kita fikir-fikirkan balik, mungkin melalui trend yang orang kata FOMO tu boleh mengubah seseorang. Okey, pada awalnya memang dia kata, okey kita ikut je pakai tudung labu, kita ikut je pakai handsock. Tapi lama-kelamaan mungkin adalah daripada sedikit sebanyak tu memberi kesan kepada mereka yang FOMO ni untuk terus berubah ke arah kebaikan. Disebabkan trend tu. Jadi walaupunlah orang kata alah mungkin belum tentu kuat lagi keinginan mereka untuk berubah, tapi kita boleh tengoklah usaha mereka sekarang mengikut trend, sebab tak salah kita ikut trend yang membawa ke arah kebaikan. Bukannya trend yang pelik-pelik, mengarut-mengarut macam tu kan. Jadi bila kita fikirkan, jadi generasi muda ni perlulah manfaatkan media sosial sebaik inilah untuk menarik seseorang lah, semua orang ke arah kebaikan. Okey, jadi saya boleh simpulkanlah secara keseluruhannya dekat sini lah. Okey, di alam yang di zaman yang serba sukar ni sekarang kan. Okay. Zaman serba sukar. Okey, pandai awak bergurau kan. Okey. Di zaman yang serba sukar ni, kita sebagai orang kata generasi yang masih lagi ada harapan untuk ke arah kebaikan, hijrah kembali kepada jalan Allah. Kita akan cuba sebaik mungkin, tak kisahlah dengan cara apa sekalipun. Dan teknologi ni adalah satu medium ataupun orang kata perantaraan yang paling orang kata mudahlah untuk generasi sekarang, manakala mereka dah mahir, dah pandai, dah guna semua ni. Jadi itulah ada satu medium ataupun alat yang boleh digunakan untuk tarik minat ataupun tarik anak-anak muda lain untuk berhijrah ke arah kebaikan. Bukannya sekadar mengikut trend yang tak ada apa-apa manfaat. Jadi kita gunakan media sosial ni untuk trend-trend yang bermanfaat lah. Contoh, macam tadi Adriana bagi contoh handsock. Kita pakai handsock lah. Nanti akan bila orang dah ikut ni macam selesa lah pula. Macam tu. Contohnya apa lagi? Trend-trend. Satu hari baca ayat Al-Quran ke. Trend-trend satu hari satu hadis. Satu hari satu hadis. Masya Allah kan. Dengan cara tu tak langsung kita akan boleh orang kata sebarkanlah dakwah Islam melalui anak muda lah. Sebab anak muda ni lah tonggak. Kita nak tengok kejayaan ataupun orang kata kemajuan satu negara tu, kita tengoklah pada anak muda dia. Pada hari ni dia buat apa, anak muda dia tu macam mana. Rosak anak muda, rosaklah negara macam tu pada masa akan datang. Sebab yelah, digital ni orang kata teknologi sekarang ni bukannya pengaruh dia sangat besar. Pengaruh dia sangat besar. Dengan orang kata satu 5 saat 5 saat pun dah boleh tersebar dah macam-macam. Jadi benda tu lah kita kena gunakan ke arah yang kebaikan. Dah boleh elakkan benda-benda yang boleh menyakitkan hati orang lain. Macam tu. Kita cuba berhijrah diri gunakan ke arah kebaikan melalui teknologi lah. Teknologi tu main peranan yang penting. Tak kisahlah macam dengan cara apa sekalipun. Tapi di zaman yang kita tahu sekarang banyak kemudahan, maka teknologi lah yang menjadi pilihan kita. Saya nak tambah sikit boleh ke? Silakan. Bila kita sebut pasal dakwah juga, biasa orang akan kata ahli agama je yang kena berdakwah. Macam contohnya macam budak PIM lah yang jadi imam, budak PIM lah yang lead semua solat sudah, budak-budak sekolah agama je yang kena lead bila kita nak cakap pasal dakwah ni kan. Tapi sebenarnya bukan tugas
memanglah tugas mereka, tapi tak tertumpu pada mereka saja. Dakwah ni siapa-siapa pun dia boleh melakukan kan. macam tu. Even contohlah sekarang kita buat biasa orang kata TikTok kan, kita boleh buat streak kan. Dengan sebarkan satu video dakwah tu, itu pun dah dipanggil sebagai satu dakwah kecil, Ya, kita tahu. betul. Satu usaha kecil kita. Betul. So jangan malu-malu lah. Contoh daripada event bukan orang ahli agama pun nak sebarkan dakwah juga, jangan pernah malu. Okay, jangan pernah malu. Dan sekiranya anda berdakwah tapi contoh anda dikecam ataupun disokong, jangan risau. Sebab ramai lagi yang akan menyokong anda juga di Betul, belakang anda. setuju. Kan kita sama-sama lah Sebabnya berdakwah. takkan pernah sia-sia untuk kita buat kebaikan. Betul. Sebenarnya. Okay. Betul-betul. Betul, saya tertarik dengan ayat Jannah tadi, macam bukannya tertumpu kepada Orang-orang budak agama sekolah je, agama, orang betul. agama, orang yang ada ilmu latar agama belakang je. sahaja. Betul. Tapi sehakikatnya kita hidup di bumi ini, kita ni ada khalifah di bumi Allah. Betul. Jadi selagi mana kita selalu mengingati, saling berpesan-pesan, maka diri kita ni akan didorong ke arah yang kebaikan lah. Macam Betul. tu. Takkan kita nak mengharapkan orang-orang Orang agama agama sahaja. je, betul. Jadi bila kita mengharapkan orang-orang agama, maka dakwah yang dijalankan ni macam tak akan berkesan sangat. Sebab takkan berkembang lah takkan kalau orang berkembang agama lah. je kat situ. Jadi itulah setiap anak muda, generasi muda kena mainkan peranan masing-masing dah. Betul. Jangan fikir macam takut dikecam ke apa ke. Betul. Sebab memang setiap proses untuk kita berhijrah ke arah kebaikan akan Faham ada. tak? Akan ada Even ujian yang Allah Rasulullah bagi. pun kan, Rasulullah lagi berhijrah, Allah berat memberikan ujian dia. ujian. Betul, apatah lagi kita yang manusia biasa ni Betul. akan pasti akan ada ujian. Kita jangan rasa bila kita nak dekat kepada Allah, Allah akan memudah. Betul, Allah akan mudahkan, tapi tak bermakna Allah tak akan turunkan ujian pada kita. Betul. Salah satu ujian tu adalah sebab Allah nak kuatkan hati kita, nak tinggikan angkatkan darjat kita. Untuk menjadi orang lebih baik. Itulah caranya. Betul. Kita berhijrah yang sebenar. Bukannya asal aku nak niat buat baik, okey, maka akan aku terima yang baik-baik lah. Betul. Tapi dengan syarat kita kena bersabar dengan setiap ujian yang Allah bagi. Okey. Sebabnya itu adalah salah satu syarat untuk kita mendapatkan, kita nak angkat diri kita ke arah lebih kebaikan, nak ubah diri kita macam tu. Okey. Jadi saya kira tu sajalah kot. Okey, perkongsian kita sedikit sebanyak tentang hijrah di zaman generasi muda lah pada Era media sosial. Era media sosial lagi. media Okey. sosial. Okey, terima kasih banyak-banyak Sama. dari Ariana yang imut, yang cantik, yang cute, Allah, yang terima kasih juga Saudara Ajman yang okey, Masya Allah. satu Saya suka. rasa, saya kira macam satu perkongsian dan kupasan yang menarik lah untuk Alhamdulillah, Masya kita Allah. lah kan. Sebabnya betul lah, nak berhijrah ni bukan mudah. Bukan mudah, betul. Istiqamah tu sangat penting. Betul lah Istiqamah tu kata pun bukan mudah. berubah ni mungkin orang berubah kan, boleh berubah. Tapi nak istiqamah tu, persoalannya bila kita boleh istiqamah tu kan. Betul. Sebab kita berubah hari ni, esok ni kita jadi yang lama jadi semua. bedi balik. Jadi bedi. Esok solehah balik. Okey, solehah, Bedi. tiba bedi. Tiba-tiba solehah balik. Balik, betul. Nampak tak? Istiqamah tu bukan mudah, tapi jangan kita diiringi dengan sabar dan yakini dengan Allah pasti akan mudahkan lah. Circle tu penting guys. Circle tu penting. Cubalah cari someone ataupun kawan-kawan yang boleh mendorong kita ke arah kebaikan. Betul. Setuju. Ya, okey, saya kira itu sajalah. Okey, terima kasih kepada penonton dan pendengar podcast kita hari ni, podcast santai-santai lah kita kira kan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like. Okey, jangan lupa follow, Like. follow, okey, subscribe, comment, and share, and komen yang baik-baik, Komen yang insya-Allah. baik-baik. Ataupun korang boleh suggest tajuk untuk episod seterusnya. Ini pun salah satu medium dakwah. Kena kita berkongsi video-video kebaikan. Betul-betul. Bye. Bye.